apa kan. Bayan Amada. Jadi imam tu kena kuat akal lah. Jangan lemah akal. Akal tu kena kuat, mental kena kuat. Perasaan kena kuat. Kalau perasaan si kuat, kita siapkan detect. Oh, solatku tu bermasalah tadi. Siapkan detect. Jadi wallahu a'lam. Ada soalan lagi insya-Allah? Kalau yang rakaat akhir itu Ustaz, pasal kalau zuhur akan bisa waktu tahiyat akhir dia sudah di peringkat yang tidak boleh turun, dia terus naik, berarti dia mendapatkan rakaat yang kelima. Ya, rakaat yang kelima. Tapi tahiyat akhir itu rukun kan? Tahiyat akhir adalah rukun. Okey, betul. Tapi nya dah berdiri. Dengan yakinnya kita tengok kepada imam dulu. Bila mana imamnya yakin, atau sebagai imam dulu. Bila mana imamnya yakin bahawa ya adalah rakaat keempat. Okey, kemudian adalah yang menegur. Tegur suruhnya duduk. Tapi imam masih yakin bahawanya rakaat keempat. Yang pertama, imam jangan kalah. Kena yakin dulu. Jangan kalah dulu. Okey? Sehinggalah yang menegur ya adalah dalam bilangan mutawatir. Yang belakang tak tegur. Kemudian yang sebelah lagi tegur. Sinun lagi tegur. Sampailah mencukupi kalau dapat semua jemaah menegurnya. Baru imam boleh kalah. Baru imam boleh kalah. Ya, boleh jadi kerana imam tergantung pada yakinnya. Okay? Atau pada imam dulu. Cerita hal imam dulu. Mungkin imam ada masalah. Imam mungkinnya ada masalahnya. Dan dia nak menyelesaikan masalahnya dulu. Okay? Ya boleh jadi macam ni. Misal kata tadi, pernah kami cerita pada minggu yang lalu, mungkin imam tu tersalah niat. Ceritanya salah niat. Rakaat pertamanya salah niat. Semayang Zuhur. Tapi terniat asar. Burn lah nyapu rakaat pertama. Cik dikira rakaat pertama ya. Jadi rakaat yang kedua ya, rakaat pertamanya masuk Zuhur. Boleh jadi tadi macam ni, boleh jadi juga. Sebaliknya angkat jadi 5. 5 tadi adalah 4-nya, boleh jadi macam ni. Ataupun yang memang yakin dia adalah 4. Hakikatnya 5. Sehinggalah yang menegur ya adalah bilangan mutawatir. Bilangan yang ramai sekali. Paling kurang 12 orang tegurnya. Paling kurang 12 orang yang tegurnya. Macam ni? Macam mana pula? Sorry. Macam ni je boleh mengira? Ya. Nya boleh sebagai imam nya tanggal lah tadi. Sebelumnya solat nya tanggal. Kami orang tu. Okey, nya boleh tahu. Ataupun nya boleh agak-agak. Okey, kalaulah dalam keadaan ni tadi sembahyangnya tadi ada 4 orang aja. 4 orang ni sekali negur ataupun 3 daripada seorang. 3 yang tegur, seorang si tegur. Maknanya ialah bilangan mutawatir. Makanya kena kalah. Kena kalah, duduklah tahiyat. So in case kalaunya betul-betul ya adalah 4 rakaat tertambah jadi 5. So in case nya. Tapi kalaunya in case yang tadi nya burn rakaat pertama, nya terbangun untuk yang terakhir ya adalah rakaat yang ke 4-nya yang secara zahir dipandang oleh makmum adalah rakaat ke-5. Maka yang siap kalah dulu. Okey ya, imam. View of imam. Sekarang makmum dah bingung. Ya betul. Nya si boleh mengalah. Dia berasa bersalah. Ya benar. Sebab kita kata had mutawatir. Lebih baik dia menuliskan kelima itu dia disertai dengan satu kalau dia yakin sudah. Cepat juga macam ni. Nya tadi bertindak kerana teguran yang ramai, teguran mutawatir. Sebab tu dah disedia dalam kaedah fiqhiyah. Kalau dia nya bersalah ataupun kalau dia mutawatir tidak teguran yang tidak ramai, dia berpendapat teruskan tapi dia tahu yang kelima. Kalau nya tahu yang kelima, nya wajib turun. Kalau nya tahu ya adalah rakaat kelima, maka imamnya wajib turun.
Kalau yang si turun, batal sembahyangnya kerana yang menambah rakaat. Saya cerita dulu. Yakin kasi imam, adakah yang 4 ataupun 5 untuknya? Kalau yang kata yang 4, maka teruskan. Dan yang si boleh kalah dulu. Bila mana ada yang tegur adalah seorang. Tapi kalau yang tegur adalah ramai, yang tegur tu ramai, wajibnya turun. Yang batal itu terus menjadi sah. Ya. Selamat. Tapi kalau yang tadi ternyata yang memang 4. Ternyata yang memang 4 rakaat pun. Okay? Kalau nya turun ikut imam batal nya. Nya cemia, kaedahnya cemia. Pusing-pusing cemia juga. Sebaya jadi imam kena fakih juga. Jadi makmum pun perlu fakih. Jangan sebarang lah. Ya je. Imam jangan sebarang, makmum jangan sebarang juga. Dua-dua jangan sebarang. Rusak sembahyang lah. Okey? Jadi kalau makmum itu yakin dia 4, imam naik yang kelima, adakah dia mau operasi yang kita keluar daripada makmum? Tu kita cerita. Okey, tu yang kita akan cerita. Okey. Tu view makmum. Makmum bingung. Memang 4 dah kita tu. Okey, memang dah 4. Makmum pun duduk tahiyat. Tapi imam berdiri. Tindakan pertamanya tadi, subhanallah, tegur. Dengan niatnya sebagai zikir dan menegur lah. Jangan niat sebagai tegur. Kalau tegur batal. Okey, niatlah subhanallah. Subhanallah 3 kali dah. Okey, jangan dulu. Okey, di sia ada 2 pilihan makmum. Yang pertama, mufarakah, boleh. Cuma terkorbanlah jemaahnya. Solat jemaahnya terkorban. Yang kedua, duduk tahiyat, tunggu sampai imam tahiyatnya juga. Tunggu imamnya sampai tahiyatnya juga. Okey, kita dah tahiyat 4. Rakaat ke-4, tahiyat akhir. Kita tunggu imam selesai dulu rakaat tadi kita nanggar rakaat ke-5. Pada keadaan imam yang ke-4, selesai dulunya, selesai dia pun duduk tahiyat. Okey, kita kembali mengikut imam. Okey, menunggu. Apa perlu kita buat masa menunggu? Baca tahiyat. Selesai baca tahiyat, bacakan zikir-zikir yang warid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kita nak baca doa selepas doa yang dituntut selepas tahiyat boleh. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Panjang doa ya. Ada bacanya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir innaka ala kulli syai'in qadir. Ada je doanya. Doa-doa ya. Sepanjangnya kita nunggu imam. Baca dulu. Apa yang dapat kita baca daripada zikir-zikir yang warid. Okey, supaya sunyi solat kita daripada zikir. Kalau nak sunyi pun boleh, tak ada masalah sambil menunggu. Tapi bagus semayang dalam keadaan cemia, diam saja. Yang afdalnya kita nunggu sambil kita baca. Ataupun nak membetulkan balik tahiyat boleh juga. Kita tahu tadi tahiyat kita salah ke apa ke, betulkan balik boleh juga. Tak ada masalah. Nak mufarakah boleh, tak ada masalah. Nak nunggu boleh juga. Tapi yang disebutkan kami tadi Menunggu itu berarti kita keluar daripada jemaah. belum. Bermakna kita selamat dengan jemaah. Cuma okey. Baik. Itulah kemusykilan ni ya. Ujungnya itu dia sebelum salam imam itu teringat dia sudah tahu. Teringat apa ya? Dia sebelum salam dia sudah teringat imam kelima itu. Okey. Sudah tahu. Baik. Salam. Adakah yang tadi yang menunggu ini perlu sudah tahu? Perlu juga sebab mutaba'ah lil imam. Okey, perlu. Tapi untuk orang yang faham, orang yang tahu, perlulah. Si perlunya sujud sahwi. Bukan batal. Buat kita tahu ini Ah. adalah yang perkara yang kita Lalai. lalai. Perkara yang lalai. Ya. Dikarenakan perkara yang lalai, maka sunat sujud sahwi. Maka yang lalai tak siapa? Imam. Yang lalai tadi imam. Kerana yang lalai tertambahlah rakaat. Okey. Sementara makmum yang lalai, perlu sujud sahwi.
Sama-sama kan. Okey. Yang ikut itu sama-sama lah dia. Siapa yang ikut sujud sahwi adalah orang yang si tahu. Orang yang si tahu, orang yang sama-sama lalai dengan imam. Wajibnya sujud sahwi juga. Wajibnya ikut imam untuk sujud sahwi. Ya ada. Kalau macam begitu biasanya ada yang ikut, ada yang tidak kan? Ya. Biasanya lah. Ya. Ada ikut imam, ada yang tidak. Ya, betul. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Ada yang yakin, ada yang si yakin. Sebenarnya dalam berjemaah tu ada yang kita guna istilah yang mudah difaham. Ada yang jahil, ada yang alim. Ada yang jahil. Jahil tu bahaya sikit. Apa imam lalai, lalai juanya. Yang alim, imam salahnya tegur, dia betul kan. Tu fungsi kita dalam berjemaah tu, kena ada yang tahu, kena ada yang faham. Okay, kadang-kadang yang faham tu diam aja. Ya masalahnya terjadi kat saya je dulu masa jadi imam. Sama, berlaku juga. Okay, sampailah saya yakin dia adalah rakaat keempat, betul. Saya yakin dia rakaat keempat. Tapi saya perasan kenalah senyap belakang. Senyap je rupa belakang. Saya dah pergerakan, bunyi pergerakan saya dah. Dah selesai bagi salam, dah nak keluar, barulah ada jemaah tegur. Ustaz, sembahyang kita tadi Isyak 4 rakaat kan? Fahamlah kami tik. Alu faham lah kita, rupa-rupanya tik tertambah. Okay, tertambah. Cuma saya yakin, masa saya 4. Masalahnya apa kat saya? Makmum si tegur. Senyap kejap belakang. Duduk kejap. Seorang pun si tegur. Kalaulah yang tegur tadi sampai bilangan mutawatir, insya-Allah saya akan kalah. Saya duduk terus. Ya kaedahnya. Tapi tak dibiar. Makmum jugalah masalah, bukan salah je sebenarnya. Okeylah, sebab apa kita belajar kat saya. Okey. Macam inilah keadaannya. Bila mana dalam keadaan imam tu layap. Okey, insya-Allah ada soalan lagi. Okey, kami yakin saya dah lah soalan. Okey, insya-Allah. Baik, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Minggu depan dah raya haji kan. Okey, minggu depan kebetulan bukan giliran jadual saya lah. Sikit lagi, bulan baru cikgu. Di bulan baru cikgu. Di bulan baru pula insya-Allah kita sambung pada bahagian jika imam terlupa pada perbuatan lalu meninggalkannya atau ingin mengubahnya atau membetulkan balik, maka sunat bagi makmum bertasbih, yakni subhanallah, supaya imam menyedari kesilapannya itu. Dan ya disebutkan hadis-hadis tu kelak. Okay, ya insya-Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.